Anda cakap jangan main motor besar. Maintenance dia tak sama macam main motor kecil. Ini adalah 1250 BMW R1250 GSA. Ini memang besar lah, memang besar. So kalau korang nak compare maintenance antara motor besar dengan motor kecil, memang jauh sangat. Memang jauh sangat. Sebab dia punya penjagaan, enjin dia pun dah besar. Kan berbeza dengan yang motor kecil. Dari segi maintenance, dari segi wear and tear, lagi dari segi financial korang memang kena tebal. Tapi yang mana sesuai, contoh korang nak pergi jalan jauh ataupun korang pergi kerja 200-300 km sehari kan. So motor yang besar ini sangatlah sesuai daripada motor kecil. Okay, kenapa saya cakap macam tu? Sebab motor besar ini dia datang dengan comfort, iaitu keselesaan. Kedua, dia datang dengan horsepower yang tinggi ataupun orang kata speeding yang tinggi, ataupun korang boleh bawa dengan lebih cepat lah untuk sampai ke destinasi berbanding motor kecil. Contoh, let's say kita cakap motor kecil dalam 150cc, yang ini 1250cc, ke berbeza lebih kurang 1000 lebih cc tu berbeza. So pergerakan korang tu sangatlah jauh dengan motor kecil. Maksudnya kalau korang bawa ini boleh sampai dalam masa, let's say kita cakap perjalanan korang mengambil masa dalam 2 jam. Tapi kalau korang naik motor besar, korang boleh sampai dalam masa sejam. Kalau korang naik motor kecil, perjalanan 2 jam boleh jadi 3-4 jam. Macam itu. Itulah perbezaan dia motor besar dengan motor kecil. Tapi janganlah pelik kenapa maintenance motor besar lagi mahal daripada motor kecil. Macam itulah, sebab enjin dia dah besar. Semua benda itu dia ambil kira. Seperti korang pakai motor dan kereta kan berbeza. Motor dan kereta pun berbeza. So kalau contoh korang beli motor besar hari ini, di depan mata korang ini R1250 GSA berwarna putih ni, korang akan dapat full set. Box carrier dah kanan. Okey, lepas tu apa lagi? Button dia. Kenapa banyak sangat button motor besar ni? Sebab ini adalah feature yang korang akan dapat. So selain daripada itu, engine guard ataupun crash bar berserta dengan spotlight pun korang akan dapat. Bagus. Motor besar dengan motor kecil, korang tengok daripada segi seat. Okay, seat yang penumpang duduk ni pun dia ada warm seat, ataupun orang panggil warm. Kalau korang nak warm ini adalah model Rally 40 years. Dia banyak lagi. Dia ada triple black, dia ada trophy. Dia berbeza-beza. Dekat mana korang boleh dapatkan motor touring BMW R1250 GSA ni? Korang boleh dapatkan di Motorcycle Center di Petaling Jaya. Okay,